Okay guys, Assalamualaikum. So hari ni view agak cantik, minyak pun nak habis. So hari ni kita tak melayan sangatlah jalan sebab aku bawa barang kamera semua bawa balik. Malam ni aku tak pakai ND filter lah. This one memang raw lah. Minyak dulu. Dan kita masuk suk. Wah, tak mula aku terbang pagi tadi. Aduh, aku rasa aku perambat nak naik suk tu lah. Sayang, kopi pun ada lagi baru buat. Pink, purple, pink. Hujan ke? So ini aku tukar setting 4K ratio 14:3. Sebab dia cakap yang tu untuk gyro data. So nanti aku try stabilize dekat gyro data, tengok macam mana footage dia boleh pergi. Ni baru first time aku buat setting ni. Lepas tu aku just open wide je, aku tak open ultra wide. Dia cakap recommended setting untuk gyro lah. So untuk yang tak tahu gyro tu apa, gyro software untuk stabilize footage kau. Mostly kamera yang later-later sekarang semua ada gyro lah dalam, gyro data. So dia akan smoothen kau punya footage, stabilize, so tak ada shaky. Maybe ada yang macam micro jitter je lah sikit. Hujan lah bro. Kau tengok Alza tu nak pergi mana Jut? Menyusahkan orang betul lah. Rupanya nak straight, duduk lorong kiri. Ni lebat ni. So dah hujan,
aku set AWB ke auto lah. So now kita tengok macam mana. Subhanallah. Okay bang. Oh ni lebat ni. RM29 176 km. Sebab full tank dia 57. So aku isi half. Sebab tak pakai, payment semua tak release. Nah, macam ni lah nasib job as a photographer atau videographer. Payment tak release, lambat release, tak ada update. Aku tak faham lah entah sampai bila circle job ni nak macam ni. Penat. Bye. KL hujan lah. Oh, lawa matahari. So ratio setting ni dia cakap bila kau set gyro data, dia akan auto jadi 16:9. So aku tak setting 16:9 lah. Cuma white dia just minimum white lah, white biasa je. And Osmo ni dia punya white tak ada lah, luas sangat. So kita tengok lah macam mana nanti lepas gyro.
turun. Tadi dah rasa dah ketul-ketul je. Turun sakit. Gelap jalan. Gelap. So kat Rida aku tak sampai lagi sebab aku on hold dulu lah sebab payment aku semua sangkut. So memang nak editing aku still lagi copy masuk dalam drive. Aku masuk dalam drive and aku masuk ke office baru aku buat. Tak boleh buat apa lah. Memang aduh, aku pening lah buat payment tak release ni. Lawa view sini. Itulah, kalau dapat sunset, situ sunset. Daripada sana dia akan line sunset. Jadi apa aku tak dapat ya sekarang musim hujan kan. Aku balik memang aku mengharapkan sunset kat sini. Sebab aku nak try color grading footage ni. Bila benda tak ada view, tak ada lawa, kau pun jadi tak ada mood nak betul-betul color grading kan. Itu yang aku lah malas sana. Tapi hari ni aku rasa okey kot. Gaji lah masuk 2 hari bulan. Bentar-bentar dapat masuk 1 lah. Tahu nak masuk kiri, duduk kat tengah, standby lah kiri. Benda jalan dia tak ada selekong mana-mana pun. Aduh, malah lah minit buka signal nak masuk. Bahaya tu. Dia lagi satu. Tumbler aku jatuh dari sini ya.
jam tu tumbler tu. Cantik je. Ni aku pakai ND tau. So jap, aku nak buka ND ni sebenarnya. Ni without ND lah. Aku tak tahu view macam mana. Sepatutnya benda ni aku review waktu tengah hari. Jam. Tadi sana jam juga. Cuma belah UK Perdana tadi tak jam. Tak sampai setengah jam aku dah sampai sini. Laju bawa ni. Jangan nak lari dari hujan. Tapi lupa pula, sebenarnya kamera ni dia water resistant. Dan dia ada weather seal. So filter yang aku pakai ni, filter daripada semua rig, dia tak payah buka thread. Standard filter dia tau. So kau just attach je kat atas. So dia punya weather seal tu still lagi ada lah. Sebab rubber weather seal tu bawa original filter dia. Bila aku terfikir buat apa, siap aku lari daripada hujan. Padahal benda boleh masuk dalam hujan. Cuma bag aku, kamera, itu je lah kat belakang. Motor ni memang tak boleh buat pelan. Buat pelan minyak parap siut. 175 ke 153. Semalam tak jam kot. Dia tak banyak kereta lah. Bukan tak jam. Ini banyak lah kereta. Kita feel like ni panjang ni. Sangat-sangat menyusahkan orang. Dia kata feel like kau nak mencilok macam tu. Tinggi aku ni dah macam bawa motor naked lah. Sepatutnya aku kena beli naked sebenarnya. Itulah ngada nak angkat SR ni. Kereta je mahal, otak tak ada. Banyak kereta mat ni. Mati siut, lampu belakang semua tak ada.
just nak balik rumah tu dah penat. Tak larat dah. Ni yang benda ke tengah ni.